Ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perkataan yang digunakan oleh ayat ini adalah rabbuka, bukannya ilahuka. Maka mengapa perkataan rabbuka digunakan? Mengapa tidak disebut alam tara kaifa fa'ala ilahuka bi ashabil fil, ataupun alam tara kaifa fa'ala Allahu bi ashabil fil? Mengapa nama Allah Taala tidak digunakan? Mengapa nama ilahuka tidak digunakan? Mengapa nama rabbuka? Okey, di sini kita kena faham bahawa perkataan Rabb artinya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang melindungi segala-galanya. Jadi sekarang ni apa ceritanya? Cerita tentang sekumpulan tentera yang membawa beberapa ekor gajah datang untuk menyerang dan memusnahkan Kaabah itu sendiri. Tempat yang menjadi pusat ibadat orang manusia pada masa tersebut. Jadi perkataan Rabb digunakan sesuai dengan keadaan Tuhan yang menjaga tempat tersebut, Tuhan yang mengurus tempat tersebut, Tuhan yang memberikan perlindungan. Kalau kita gunakan perkataan Allah, kita gunakan perkataan ilah, ia lebih sesuai dalam isu tauhid. Dalam isu tauhid, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Lebih disesuai digunakan. Jadi di sini perkataan Rabb lebih sesuai, menunjukkan Allah Ta'ala yang menjaga dan menguruskan Kaabah. Allah juga yang akan menjaga dan menguruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa sahaja yang berjuang atas landasan manhaj baginda.